Mu'alim ada satu berita istimewa untuk warga Seri Al-Amin Nilai, khusus ibu ayah, guru-guru dan anak-anak Al-Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mu'alim Saudi daripada Seri Al-Amin Nilai. Alhamdulillah, pada 1 hingga 9 November 2026 kita akan mengadakan kembar umrah terbawi khas untuk warga Al-Amin Nilai dan keluarga Ikram Nilai. Apa yang istimewanya? Perjalanan ini bukan sekadar pergi menunaikan umrah, tetapi kita akan bersama-sama mentadabbur ayat-ayat Allah, menelusuri sirah Rasulullah SAW serta menghidupkan suasana tarbiyah sepanjang perjalanan. Lebih menarik, tarikh yang dipilih ini tidak mengganggu jadual peperiksaan sekolah. Jadi ibu ayah boleh merancang lebih awal untuk membawa anak-anak merasai pengalaman berada di tanah suci. Malah ini juga merupakan peluang yang sangat bermakna untuk ibu ayah dan anak-anak mengukuhkan hubungan dengan Allah serta menciptakan kenangan ibadah bersama yang akan dikenang sepanjang hayat. Kita akan menginap di hotel, insya-Allah kita akan menginap di hotel yang berhampiran masjid. Dan yang lebih bermakna, setiap penyertaan warga Al-Amin juga akan menyumbang kepada pembangunan dan aktiviti sekolah melalui sumbangan khas yang akan disalurkan kepada pihak sekolah. Jadi, Mu'alim ingin mengajak seluruh warga Al-Amin Nilai, guru-guru, ibu ayah dan anak-anak untuk bersama-sama menyertai kembar umrah terbawi ini. InsyaAllah, semoga Allah memilih kita menjadi tetamunya pada tahun ini. Pendaftaran kini telah dibuka dan tempatnya begitu terhad. Untuk maklumat lanjut serta tempahan boleh hubungi 0115786177 insya-Allah.